Berapa tahunkah perjalanan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam amat tekun dalam usaha dakwahnya. Namun berapa tahunkah perjalanan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perjalanan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bahagikan kepada dua tempat. Itu yang pertama di Mekah dan yang kedua di Madinah. Di Mekah melalui dua fasa. Itu fasa yang pertama, 3 tahun yang pertama dipanggil sebagai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan fasa yang kedua, itu 10 tahun seterusnya dipanggil sebagai dakwah secara terbuka. Dengan erti kata lain, baginda Nabi SAW berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Di Madinah pula, baginda Nabi SAW memang berdakwah secara terbuka selama 10 tahun. Selain pada Mekah dan Madinah, adakah tempat lain Nabi berdakwah? Jawapannya ada. Namun tempat lain yang Nabi dakwah itu adalah Nabi mengutus utusan, bukan Nabi sendiri yang pergi ke sana. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa jemput follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Wallahu a'lam.